kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmat dan kemuliaan darinya. Kamilah pendukung pewaris bangsa, kamilah pejabat bangsa Malaysia, kamilah warga berwawasan untuk negaraku. Terletak di selatan semenanjung Malaysia, gagah memikul tanggungjawab membela serta melahirkan anak bangsa Melayu dan bumi putera yang berjaya pada masa hadapan. Kampus universiti ini menjadi antara 13 kampus universiti yang berautonomi yang mempunyai visi, misi, falsafah dan objektif yang jelas untuk pembangunan bangsa dan negara. Kami sentiasa bersedia bagi menggalas tanggungjawab besar dalam memastikan matlamat dan agenda pendidikan dapat dilestarikan dengan jayanya. UiTM Cawangan Johor ditubuhkan pada tahun 1983. Kampus pertamanya di Bukit Siput telah diterajui oleh Tuan Haji Amir bin Zainul Abidin, pengarah pertama UiTM Johor, dan telah dirasmikan pembukaannya oleh Yang Berbahagia Datuk Abdul Ajib bin Ahmad, Menteri Besar Johor pada ketika itu. Atas keperluan yang berganda, pada tahun 1985, lokasi UiTM Cawangan Johor telah dipindahkan ke bangunan yang lebih selesa yang terletak di Sekamat Baru. Seterusnya, bagi memberikan perkhidmatan yang lebih baik dan suasana pembelajaran yang kondusif, sebidang tanah telah dikurniakan oleh pemerintah negeri bagi pembangunan sebuah kampus tetap yang terletak di kilometer 12 Jalan Muar, Sekamat. Kampus Pasir Gudang merupakan kampus kedua bagi UiTM Cawangan Johor yang telah menggantikan kampus Larkin Johor Baru. Kampus berkeluasan 200 ekar ini terletak di Bandar Sri Alam, Masai, Johor. Semenjak penubuhannya, UiTM Cawangan Johor telah diterajui oleh beberapa orang pengetua, pengarah dan rektor, iaitu dengan bertemakan kampus Simfoni Alam, Digital dan Bestari, UiTM Cawangan Johor dilihat mampu memberikan suasana dan persekitaran yang selesa serta kondusif buat warganya. UiTM Cawangan Johor kampus Sekamat boleh diakses melalui exit Lebuh Raya Utara Selatan dari Tangkak Sekamat, exit Bukit Gambir Sekamat, exit Yomping Sekamat, juga melalui jalan-jalan persekutuan dari Jasin Melaka ke Cementah dan seterusnya ke kampus dari Kuantan Pahang ke Sekamat dan dari Gemas Negeri Sembilan ke Sekamat.
Manakala kampus Pasir Gudang pula melalui Lebuhraya Utara Selatan dari Lebuhraya Pasir Gudang, dari Skudai ke Pasir Gudang dan juga melalui akses udara dari lapangan terbang antarabangsa Senai Pasir Gudang. UiTM Johor juga menitik beratkan kebajikan dan keselesaan warga kampus. Pelbagai kemudahan dan infrastruktur telah disediakan. UiTM Cawangan Johor menawarkan program-program akademik pada peringkat diploma dan juga ijazah sarjana muda. Bagi melahirkan mahasiswa yang berdaya saing dan mampan, para siswa dan siswi juga disarankan untuk bergiat aktif dalam aktiviti-aktiviti berpersatuan yang dikendalikan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Untuk sekian kalinya, kami sentiasa bersedia menerajui dunia pendidikan negara dan menjadi universiti ternama di mata dunia. UiTM, usaha takwa mulia. Abang ke 9? Aku lupa lah. Kat. Kau tak, aku iya kan aku pun lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di dalam program podcast Suara UiTM Johor, Tuntas dan Inklusif. Jadi pada hari ini kita sangat gembira lah sebab bersama-sama saya ni ada dua orang sahabat saya
sahabat makan dan juga sekarang bos saya lah. Okay, yang pertama sekali kita ada Encik Irwan bin Ismail selaku Timbalan Rektor bahagian hal ehwal pelajar di UiTM Johor. Dan sahabat kedua saya ni, ini panjang sikit jawatan dia, Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksana Adiwangsa UiTM Cawangan Johor. Okey, tak tahulah apa benda ni Adiwangsa ni. Kejap lagi kita dengar lah apa yang Encik Arif, Encik Muhammad Khairul Arif selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksana Adiwangsa UiTM Cawangan Johor. Okey, jadi kami semua bersahajalah untuk kami berada di dalam siri podcast Suara Podcast UiTM Johor ni, siri kedua. Tema kita pada hari ini adalah HEP UiTM Johor 2025, Usaha Takwa Mulia. Okay. So kalau sebenarnya usaha takwa mulia ni dia lagu lah kan. Yang kita tahu kalau orang UiTM dia tulis lagu lah kan. Bila nyanyi tu lengan letak kat dada. Hati-hati kau kan. Ujungnya dia usaha takwa mulia. Dia baru meresap. Dia kat sini kan. Kat tangan di bahu, mata ke atas kan. Jadi itulah usaha takwa mulia tu kita punya inilah tagline kita hari ni untuk HEP tahun 2025. Jadi sebagai soalan yang pertama lah, kita teruskan aja. Saya kepada Cik Arif dulu lah, sebab mungkin orang kita tanya kan apa benda sebenarnya Adiwangsa ni kan. Kalau kita biasa tengok dengan anak-anak kan, kartun Boboiboy kan, saya ingat ni adalah salah satu kuasa elemental, right? Boboiboy. Okay, so Adiwangsa ni, so kita nak tahulah supaya dapat sedikit pencerahan lah untuk warga kampus. Apa sebenarnya Adiwangsa ni? So mungkin Cik Arif boleh kongsikan lah sedikit mengenai peranan dan tanggungjawab Adiwangsa di UiTM Johor ni. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Lebih dulu saya ucapkan terima kasihlah kepada sahabat saya, sahabat makan, sahabat jalan-jalan sampai dekat podcast ni pun bersama lah kan. Jadi terima kasih kepada Cik Azim selaku moderator untuk siri podcast kedua ni, dan juga panel yang saya hormati, Encik Irwan Ismail, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Johor. Dan saya dijemput atas kapasiti saya sebagai Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksana Adiwangsa UiTM Cawangan Johor. Panjang jawatan tu dan Adiwangsa lah nampak pada dekat tu kan. Tapi kita pun nak tahu, orang tak tahu apa maksud Adiwangsa kan. Adiwangsa ada orang panggil Adiwira lah, ada orang panggil Adihero lah. Jadi apa sebenarnya Adiwangsa ni? Adiwangsa kalau kita tengok dia ada dua unsur perkataan kat situ. Yang pertamanya perkataan adi. Adi ni dia membawa erti mulia ataupun utama. Okey. Dan selepas tu kita ada perkataan wangsa. Wangsa ni dia merujuk kepada bangsa yang terpilih. Jadi konotasi Adiwangsa ni bermaksud satu bangsa yang mulia, satu bangsa yang utama. Okey. Yang ianya, tapi Adiwangsa ni okey. Kalau kita boleh bagaimana ia berada di UiTM Johor, saya kira Adiwangsa ni sendiri adalah datang daripada inisiatif visi kita sendiri, okey, yang mewujudkan Adiwangsa dan diterajui oleh sekarang ni oleh Prof. Dr. Amir Shakir sebagai penolong naib Chancellor Adiwangsa. Jadi bila Adiwangsa diwujudkan, okey, jadi kita di kampus-kampus Cawangan seharusnya memberi sokongan kepada suara dan inisiatif yang dibawa oleh VC bagi menyahut cabaran beliau untuk memperkasakan institusi
Melayu, diraja, okey, dan agama, okey, melalui program-program yang perlu digerakkan oleh Jabatan Kuasa Adiwangsa ni. Jadi saya telah diberi amanah ni oleh Yang Berhormat Rektor Profesor Madya Dr. Saunah Zainun untuk membawa amanah ni bagi melancarkan segala program-program yang memfokuskan 3R. Okey. 3R ni dia bukan reuse, reduce dan recycle Yang gambar 3 segi tu. Bukan. Itu kalau hijau reuse, kan? Hijau tu. recycle tu itu eksa. Oh. Itu eksa. Jadi kalau Adiwangsa, okey, dia royal, religion dan race. Okey, itu program 3R yang Adiwangsa perlu fokuskan untuk menyemarakkan program-program bersifat 3R tu di dalam kampus. Okay, so sekarang barulah kita adalah sikit faham kan apa itu adiwangsa dan fungsi adiwangsa tu. Rupanya nak menjaga 3R tu lah ya. So kalau konteks kita di UiTM, ialah mungkin dari segi religion tu majoriti kita mungkin beragama Islam lah kan, dan dari segi race-nya pun kita adalah Bumiputra lah, dan sebahagian besarnya adalah bangsa Melayu. Dan sepatutnya kita tak ada Azabah Sarawak kan, so kita ada masalah lah untuk menghayati sebenarnya konsep 3R yang dibawa oleh Adiwangsa ni. Jadi terima kasih Cik Arif di atas pencerahan tu, sampai semua orang dah boleh faham lah sekarang ni insyaAllah. Kita terus kepada soalan yang kedua, kepada Encik Irwan lah, kita punya Timbalan Rektor HEP. Boleh. Kita tahu HEP ni kalau di UiTM Johor, dia adalah satu bahagian yang besar lah. Mungkin HEP bawah ada 8 unit utama. Kita ada lebih kurang 7,000 lebih orang pelajar. Jadi mungkin tanggungjawab HEP tu kalau di kampus ni memang besar lah. Jadi saya nak tanyalah kepada Encik Irwan, bagaimana pihak HEP merancang untuk memperkukuhkan program pembangunan kemahiran insaniah ataupun soft skill lah pelajar-pelajar kita ni, supaya ke depan nanti mereka ni akan menjadi apa yang kita nak lah, kemenjadian pelajar. Terima kasih Encik Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengar apa yang disebutkan, soalan yang ditanyakan oleh Encik Azim tadi, ia adalah satu cabaran sebenarnya pada HEP dengan unit yang besar, dan ialah kita ni merangkumi keseluruhan berkaitan tentang pelajar, kesihatan, aktiviti, pembangunan pelajar, kebajikan, semua. Jadi apabila kita tengok kepada apa yang disebutkan oleh Cik Arif juga dalam Adiwangsa, HEP ni kita terangkum untuk pembangunan soft skill, namun teras pembangunannya kita berhala tuju kepada apa yang dikehendaki oleh universiti dan juga kementerian, dengan 7 fokus utama yang dibawa oleh kementerian dan kita bawa kepada peringkat universiti yang mana kita semua tahu. Global Renowned University dan Locally Rooted adalah satu tema yang mana kita nak capai. Walaupun kita mendongak ke langit tinggi, tapi akhirnya kita mengakarkan pelajar-pelajar ni untuk mengenal jati diri. Itu yang datang 3R yang Cik Arif bawa tadi tu kan. Jadi apabila kita tengok kepada program yang dibuat oleh HEP, yang paling asas sekali adalah di UiTM. Yang mana saya tekankan adalah program usaha takwa mulia lah. Yang mana kita panggil short form je utama. Jadi bila program utama ni, dia adalah ada 6 aspirasi lah. Kalau cakap ada 6 aspirasi, tapi saya nak kupas satu-satu. Bila kita tengok 6 aspirasi ini adalah kita nak kemenjadian pelajar ni bermula daripada mereka mula menjejakkan kaki ke universiti sehingga mereka grad tu ada nilai di UiTM. Dan kita nak nanti bila pelajar dah graduan, di mana-mana pergi kita kenal, oh ini adalah graduan UiTM. Kan? Macam sekarang kalau kita tengok yang terbaru, Datuk BC menyampaikan kepada KSU, Kementerian dia adalah mantan bekas pelajar ITM, yang mana BC bagi borang permohonan ITM pada ketika itu. Jadi inilah yang kita nakkan, kemenjadian pelajar pada masa hadapan itu tercerna
Orang kata tengok cara jalan. Tengok tahu. jalan, Budak UiTM. Ya. Itu DNA. Cara jalan, Ya. Cara jalan pun kita dah tahu. Kita tengok cara jalan. Ini adalah student UiTM. Namun berkaitan dengan cabaran-cabaran teknologi ni, ia memberi satu ruang yang cukup luas kepada universiti juga. Kan? Macam ni kita nak hadapi dengan suasana AI nya, dengan social media nya yang viral macam-macam hal kan. Jadi HCP perlu tangani, dan alhamdulillah dari peringkat pengurusan UiTM Indo dan juga di Cawangan kita bekerjasama rapat, dan insya-Allah alhamdulillah program itu dapat jalankanlah. Dan kalau kita tengok usaha Takwa Mulia ni, kita datang dengan program-program DNA. Kalau kita nyanyi lagu dari UiTM kita letak di sini, itu yang kita nak letak di hati tentang aku adalah DNA UiTM. Jadi bila kita letak dengan program aspirasi kemandirian mahasiswa, asas keselamatan, ini semua adalah untuk kita pastikan kemandirian pelajar-pelajar ini. Dan kita kalau boleh, kan kita tengok baru dalam berita tentang pilihan majikan, UiTM antara pilihan majikan. Betul. Kita naklah status tu kalau kita boleh kekalkan sampai bila-bila, dan majikan menjadikan UiTM sebagai pilihan. Tu yang terbaik lah pada saya kan. Dan kalau kita tengok pada inisiatif yang dibangunkan melalui ESI AIDA, E tu apa, S tu apa, Excellence, Synergy, Integrity, AIDA-nya, nak pasal satu panjang pula kan. Jadi saya rasa warga kena faham perkara-perkara ni, warga kena faham tentang disiplinnya, amanahnya. Jadi bukan hanya kerja akademik semata-mata ni kan. Daripada dulu kita nakkan perkara ni jadi, baru kita dapat inisiatif strategik tu. Daripada inisiatif strategik tu yang HCP jalankan program dapur HCP, program koridor kesawanan, modul utama. Jadi program-program ni kita selarikan supaya kita dapat graduan GRU 2025 tu dengan cemerlang. So kalaulah para pelajar yang mendengar ni, kita nak anda letakkan di jiwa tu, letakkan di hati ni. Kadang-kadang kita faham, tiada, orang kata dah nobody's perfect, dan UiTM bukanlah sempurna 100%. Kita tak pernah abaikan pelajar. Kita tak pernah, orang kata tolak ke tepi kebajikan pelajar. Semua adalah keutamaan kita. Anda datang ke sini sebagai seorang mahasiswa untuk menimba ilmu, tapi bukan hanya daripada sudut akademik. Carilah yang lain juga, soft skill macam Cik Azim sebut tu kan. Jadi SPP ke, JPK ke, sukses ke, komander ke. Ini adalah ruang-ruang yang persatuan-persatuan lain juga, persatuan akademik dan akademik sukan semua. Ambillah ruang-ruang ni. So kita akan terapkan, kita akan bagi sebanyak mungkin, namun pulang kepada pelajar untuk ambil atau tengok sahaja. Jadi saya rasa itulah kot kita cakap tentang soft skill dulu kan, sampai inisiatif strategi yang HCP dah bangunkan. Kita bantu tentang kebajikan, dan akhirnya kita serah kepada pelajar untuk ambil lah, untuk ruang yang ada tu. Ya, jadi maksudnya bila pelajar kita ni ada DNA UiTM tu, maksudnya dia ada nilai-nilai positif yang bila keluar tu kita boleh katalah ini pelajar UiTM dan kita buat jadi. Kan? Jadilah maksudnya budak tu kan. Jadi bila kita tengok balik, bila dah ada DNA UiTM dan sebagainya, so sepatutnya lah pelajar-pelajar kita ni kena rasa bersyukur lah kan, kerana dapat peluang belajar di UiTM. Dan itulah, kalau kadang-kadang kita tengok kalau di media sosial kan, ada juga pelajar kita sendirilah yang dia komen turut-turut tentang UiTM. Kadang-kadang kita pun rasa sedih jugalah kan, kita sedih jugalah sebab yalah, itu yang kita tak naklah benda tu berlaku kan. Tempat dia mencari ilmu, tapi akhirnya dia burukkan kita balik. Betul. So itu sepatutnya bukan di UiTM, di mana-mana sajalah. Kita tak bolehlah burukkan tempat kita mencari ilmu. Okeylah, sebut tentang nilai. So 3R ni sebenarnya adalah nilai-nilai yang perlu ada juga kan. Kalau dari konteks adiwangsa, sebenarnya dia lebih meluas, bukan hanya pada pelajar tapi pada staf juga lah. Tapi sebab hari ini kita punya fokus pada HCP kan, jadi kita fokus kepada pelajar lah. Jadi nak tanya soalan kepada Cik Arif kan, selaku pengurusi adiwangsa ni. So macam mana adiwangsa ni nak memastikan nilai-nilai 3R ni dihayati dan diamalkan di dalam kalangan warga kampus, terutama sekali pada pelajar kita. Okey, terima kasih soalan tadi Encik Azim.
bagaimanakah adiwangsa boleh membantu pelajar-pelajar dalam menghayati konsep 3R ni. Pertama sekali, kita harus faham yang adiwangsa kalau dia bergerak seorang, dia takkan mampu untuk membawa jauh, untuk merealisasikan program ini dengan jayanya. Jadi selaku Jawatankuasa Pelaksana Adiwangsa di UiTM Johor, kami juga memerlukan bantuan rakan-rakan dan staf-staf daripada unit dan bahagian lain lah, bagi membantu menggerakkan program-program adiwangsa di Johor. Contohnya dalam aspek, dalam konteks R yang pertama, iaitu religion. Religion ni, kita seperti yang kita sedia maklum, UiTM sendiri kita memang majoriti pelajar kita adalah beragama Islam, dan sebab seharusnya rasa itu telah wujud, nilai Islam tu telah wujud dalam diri masing-masing. Sebab kita bukan masuk UiTM baru belajar agama kan. Kita daripada tadika, daripada sekolah rendah, daripada sekolah menengah, kita dah belajar berkenaan dengan tuntutan fardu ain, fardu kifayah dan semuanya. Jadi di sini kita di UiTM Johor, adiwangsa dia akan bergerak sama dengan unit Hal Ehwal Islam, bagi memastikan program-program yang dirancang dan yang akan diadakan dapat memberi ilmu bermanfaat ataupun dapat memberi nilai-nilai yang dapat mengukuhkan pegangan agama pelajar-pelajar ni. Dan saya rasa di HEP sendiri kita banyak membuat program kan, keagamaan, kerohanian, banyak kan, dan bagi untuk pelajar-pelajar ni, contohnya dulu kita pernah buat festival nasyid Selatan, ingat kan? Dan kita pernah juga memanggil da'i datang ke kampus. PU pun pernah datang ke kampus. Dan juga saya ingat perkara-perkara dan program-program seperti ini setiap semester ada. Setiap semester Satu pun ada juga pelajar-pelajar persatuan. Lagi-lagi kalau kita berada di bulan mulia, bulan Ramadan ke, penuh program yang disemarakkan bagi mengimarahkan bulan tersebut. Betul. Dan yang kedua, kalau berkenaan dengan program race ataupun bangsa, di sini saya lihat tidak ramai yang aware ataupun tidak ramai lagi yang masih faham berkenaan dengan perkara seperti perkara 153, Akta 173, yang adiwangsa harus memainkan peranan bagi memberi pemakluman ataupun memberi kefahaman kepada pelajar dan juga staf betapa pentingnya institusi keramat ni. Institusi keramat ni maksudnya daripada segi sejarah perungguhan UiTM-nya. Apakah objektif, noble objektif UiTM yang ditubuhkan bagi membantu menaikkan taraf hidup masyarakat Bumiputera, kan? Dan perkara ini, contohnya perkara 153 dan Akta 173 ni, kita sepatutnya kita kena bahaskan. Sebab sekarang ada juga yang mengatakan apa akan jadi sekiranya Bumiputera dibuka kepada non-bumi, contohnya UiTM dibuka kepada non-bumi. Tapi diskusi sebagai sebuah institusi tinggi, saya fikir
diskusi ini haruslah dijalankan secara ilmiah. Secara ilmiah bagi mendapat pandangan daripada setiap sudut lah, berbagai sudut. Okay? Baru kita dapat menimbangtara keputusan bagaimana sekiranya UiTM dibuka kepada non-bumi. Okay? Mungkin ada pro and cons yang perlu dibahaskan. Di sini Adiwangsa boleh memainkan peranan bagi menjadi moderator ataupun berpusatkan untuk diskusi bagi perkara tersebut. Dan kita ada juga di bawah Adiwangsa itu sendiri ada juga penyandang kerusi Raja-Raja Melayu. Ini untuk R yang ketiga tu, untuk program royal ataupun beraja. Kita Adiwangsa sebagai seorang Melayu, kita percaya bahawa sistem beraja ataupun di Malaysia ni dia hanyalah bukan satu simbolik saja, tapi ia adalah satu sistem yang teramat, satu sistem yang kita harus menjunjung tinggi. So, kerana institusi beraja ni saya fikir ianya adalah benteng terakhir. Okey, terutamanya dalam konteks bila kita berbincang berkenaan survival orang Melayu lah. Dan survival orang Melayu ni, dan kita boleh kaitkan dengan UiTM, penubuhan UiTM. Saya rasa boleh Cik Azim tak kata? Boleh. Okey. Nampak memang bertenaga dan panjang lebar kupasan daripada urusan Adiwangsa kita. Saya rasa podcast khas perlu diadakan untuk Adiwangsa ni. Cakap dengan corporate. Itu kena Sekarang mulai dengar kena lain discuss lain lah tu kan. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Soalan ni kepada punya moderator lah. Okey. Mungkin panas lah ni kan. Perbincangan kita dah panas dengan 3R. Hari ni kita nak tengok sikit lah. Kalau dulu kita jarang dengar lah perkataan apa kita sebut pasal mental health, anxiety lah, stress mungkin ada lah kan, apa yalah mental apa yang berkaitan dengan ni lah kan. Tapi sekarang ni kalau kita tengok pelajar-pelajar kita sendiri lah kan, dia pun ada dah masalah-masalah beginilah. Walaupun tak tahulah sama ada dia sebut ataupun dah didiagnos kan. Tapi itulah, sekarang ni banyaklah isu-isu kesihatan mental yang berkaitan dengan pelajar-pelajar kita lah. Jadi saya nak tanyalah kepada Cik Irwan so memandangkan kesejahteraan pelajar ni penting kan. Jadi apakah inisiatif yang HEP ambil untuk menangani isu kesihatan mental, okey, dan juga emosi pelajar-pelajar kita? Cabar tu cakap betul lah, macam Cik kata dulu mana ada. Tapi mungkin orang kata kalau dulu gila. Sekarang ni yang makin menjadi-jadi kan. Yang terlalu banyak lah. Tapi saya berat kita tengok dalam fokus. Terima kasih Cik Azim atas persoalan yang dikupas. HEP dah memandang perkara ni sesuatu perkara yang kita rasa perlu dipandang serius. Dan kita tak boleh lagi nak minta pelajar untuk go by own, sebab bila berada di tempat kita, dia dah menjadi sebahagian dari bertanggungjawab kita untuk menjaga kebajikan. Jadi dalam fokus yang HEP letakkan, salah satunya adalah kesejahteraan. Okey, yang mana kita ada program-program berbentuk untuk kesejahteraan emosi seperti program counselling to you, dan kita ada juga ujian psikologi yang boleh melibatkan staf dan juga pelajar. Okay, dan pada masa yang sama, database ini membantu kita untuk mengenal pasti pelajar-pelajar yang sebegini. Kalau dulu mungkin 1 atau 2 term je kita cakap pasal perkara-perkara ni kan, tak kegila, mereng, sewet. Sekarang dia ada anxiety, kita ada depression dan berbagai lagi lah terma-terma yang dikeluarkan. Hypertension, sejuk kan. Jadi perkara-perkara begini dia punya bentuk tackle tu sedikit berbeza kan. Bila saya bercakap dengan pegawai psikologi, dengan KPM doktor pun maklumkan bahawa perkara-perkara ni saban hari ada berlaku kan. Kalau kita tengok
dalam Beatles dia ada berlaku. Jadi bila kita ada unit counselling, dulu kita ada unit kerjaya dan counselling, sekarang dah jadi unit psikologi. Unit psikologi yang mana mereka pula yang akan menguruskan psikologi pelajar ini. Dan di samping program-program keusahawanan, infrastruktur, kesejahteraan pelajar ni menjadi keutamaan kita juga. Dan dengan keadaan kita nak kondusif di college-nya kan. Jadi ini antara fokus yang kita nak letak inisiatif HCP itu, dia menjadi satu ruang kepada pelajar bila datang ke sini. Kita tahu kadang-kadang ada masalah-masalah sebegini dia dah jadi dalam satu tempoh yang sebelum datang lagi. Bukan ketika di UiTM ni, tapi sebelum lagi sampai ke UiTM, pelajar-pelajar dah ada dia punya sejarah ni. Maksudnya daripada sekolah, daripada rumah. Mungkin sejarah di rumah. Tambah dengan dunia digital sekarang, apa jua perkara kita luah di sosial media. Betul. Kan ada saya bagi satu contoh lah. Satu contoh yang mana pelajar yang saya bukan temu bual lah, kita berbual menghadapi masalah dan isu tak boleh duduk dengan rakan sebilik di college. Dia jadi depressed sebab tak boleh blend in dengan kawan-kawan di college. Sebab dia tak boleh nak adapt dengan suasana baru. Mungkin di sekolah lain, sampai di sini suasana dia tak boleh adapt. Dia menghadapi masalah itu. Jadi with that extent, bercakap tentang kesejahteraan pelajar ni, kita perlu lihat apa yang kita nak lakukan di college. Dan juga, yalah, kalau di HCP kita bercakap di college lah, dengan suasana ni, dengan kesejahteraan tempat tinggalnya kan, ditambah pula dengan kita tengok surrounding. Yalah, mungkin daripada segi keluarga pun ada yang pendapatan berbeza-beza kan. Dia panggil kejutan budaya, ya, mungkin cultural shock. Kan, bila jadi culture shock, kita pun pernah juga alami culture shock kan. Tapi itu satu adaptation. Tapi mungkin ada bagi setengah-setengah tak berjaya nak adapt dengan suasana tu. Mungkin dulu di rumah, seronok di rumah lah, mak ayah buat semua kan. Tapi bila sampai di sini, you have to survive by your own kan. Ditambah pula dengan kewangan nak diuruskan sendiri. Jadi dia mungkin jadi satu orang kata apa, kejutan lah, tergezut dengan jadi itulah bila datang dengan HCP punya inisiatif. Kita ada dapur HCP, kita ada pit stop HCP. Macam kalau di tempat kita ni pun kita ada food bank lagi. Jadi ini untuk membantu kita bercakap tentang kesejahteraan pelajar ni kan, dari sudut kewangan ni. Kita nak bagi apa yang kita mampu provide kepada pelajar, kita nak beri. Sekurang-kurangnya beban yang pelajar tanggung tu taklah seteruk. Mungkin kita tak boleh nak solve 100%, tapi kita dapat beri sedikit untuk ringankan beban pelajar tu. Dan kita pun ada zawaf, iaitu zakat dan wakaf, yang mana memberi bantuan juga kepada pelajar. Dan untuk makluman semua, kita ada juga bahagian kebajikan, unit kebajikan di bawah Kerja Baam yang mana menguruskan berkaitan dengan kebajikan. Kadang ada permohonan pelajar yang mohon untuk bantuan kewangan, kita sediakan juga. Jadi daripada sinilah kita cuba beri yang terbaik kepada para pelajar supaya kesejahteraan mereka itu, kehidupan mereka di kampus itu dapat berjalan dengan baik. Tapi Cik Iwan kan, saya tengok mungkin kita kena bersama-sama lah dengan HCP, kena melihat perkara ni dari akar tau. Bagaimana apa nama dia panggil apa, sakit apa tu, dia punya depression ni boleh berlaku daripada muda. Sebab kalau kita tengok zaman sekarang ni, Gen Z betul? Gen apa? Gen Z Kan, okay. budak Gen Z. Kami budak Gen Z. Gen Z kan. Kalau dulu waktu kita belajar kan, saya ingat kita lebih kurang sebaya lah kan. Lebih kurang sebaya kan. Kita dulu petang-petang di universiti kita buat apa? Banyak aktiviti, Main sukan, bola. Kita dulu main bola. Kalau tak, kita wrestling dengan kawan-kawan. Betul. Kita ada buat aktiviti fizikal. Betul. Kita pergi jogging, dan kita keluar. Big around. Kan kita berada di padang, di luar kan. Tapi anak-anak kita dan pelajar-pelajar sekarang ni kan, mereka kalau dia tak ada kawan pun tak apa sekarang. Jadi gadget. Sebab dia ada gadget. Itu adalah kawan dia lah. kawan utama dia tu. Jadi dalam tu lah kawan dia, dalam tu lah dia punya influencer, dalam tu lah dia punya ikon, dalam tu lah dia punya
education sebagainya semua dalam di ujung jari. Betul. Gen Z dan pelajar-pelajar dan anak-anak kita ni. Jadi saya fikir dia boleh jadi macam ni tau, Cik Wan, Cik Adib. Dia boleh jadi macam ni. Kadang-kadang bila kita terlalu tengok gadget tu apa semua, kita tidak keluar. Kita selalu akan dia nak compare diri dia dengan orang-orang yang ada dalam media sosial. Itu antara masalah yang kita lihat bila you tend to compare dengan orang lain, kenapa orang yang lain ada, kenapa aku tak ada. You ask yourself, kenapa aku tak boleh macam dia? So dia Pada bila dia tak dapat menepati memenuhi ekspektasi dalam media sosial tu, dia stres. Betul. Dan ada juga satu kes Cik Arif, nak berkongsi juga. Pelajar-pelajar kita ni dia work hard. Dan salah satu contoh yang saya boleh bagi adalah dia work hard in creating content. Okay, dia create content tu, yelah kau buat video, buat editing, letakkan effort yang cukup tinggi untuk kata apa, dapatkan viewer, likes. Namun bila ia tidak mencapai ke arah tu, dia boleh lead kepada stres tu lah, kan. Penat buat tapi hasilnya tak sampai kepada apa yang dia expect. So itu pun boleh mendatangkan antara yang saya dapat kita berbual, belajar kan. Saya pernah buat content, saya pernah buat editing tapi view tak banyak kan, orang tengok pun tak ramai, tak FYP. Jadi dia FYP tu apa? For nampak sangat orang tu. Kita tahu lah term FYP tu, kita tahu lah term FYP tu kan. Yang saya tahu on point dia, on point. Tudung. Tudung. Jadi dia bila tak tambah FYP lah, kita tahu tak apa orang kita tahu lah apa itu FYP kan. Bila tak FYP dia menjadi satu stres lah. Kalau kita dulu buat video orang tak tengok pun lagi bagus kan. Tapi sekarang tak, dia nakkan attention. Jadi itulah sebenarnya support system di HCP, yang di peringkat HCP ni kita menyeluruh lah, boleh katakan kita. Hampir insyaAllah. Kalau ada masalah emosi apa semua, kita ada unit psikologi dan counselling, kita ada unit kesihatan. Kalau macam tak cukup, tak cukup kewangan, kita ada masalah kewangan, kita ada banyak tempat yang pelajar-pelajar kita boleh mengadu lah untuk dapatkan bantuan tu. Di pejabat HCP, kita ada food bank, ada zakat kan. Jadi kepada pelajar-pelajar kita lah di luar sana, kalau ada sebarang masalah, jangan malu, jangan segan, bolehlah datang berjumpa, datang ke pejabat HCP, nyatakan masalah kamu, dan kita boleh berbincang dan kita boleh membantulah, insya-Allah. Dan apa yang terbaik yang kita boleh berikan kepada pelajar-pelajar kita kan, Encik Luan Betul. kita boleh bantulah pelajar kita ni. Sebab kita pun tahu di UiTM Johor ni bukannya semua pelajar yang senang lah. Betul. Kan. Ada juga ramai pelajar yang memerlukan support kita lah dari segi kewangan apa semua. Itulah mungkin bila kewangan dia tak apa ni, ada masalah kewangan, so dia akan leads to itulah masalah mental apa semua kan. Jadi sebelum benda-benda yang tak diingini ni berlaku, saya haraplah kepada pelajar-pelajar kita datang, jangan malu kan. Betul. So bercerita. Jangan cerita dengan telefon tu kan. Kita cerita dengan orang. Dengan orang. Mungkin untung dapat kopi free kan. Kopi ke kan. Kurang sikit stres. Rumah ada lah makanan boleh bawa balik. Betul. Okey. Jadi kita ke soalan seterusnya lah. Okey, soalan seterusnya kepada Cik Arif Adiwangsa. Nama baru. Nama panggilan baru Arif Adiwangsa kan. Tadi kita dah faham lah sedikit pasal apa tu namanya, Adiwangsa, pasal 3R. Jadi apakah sebenarnya inisiatif ataupun program-program lah yang mungkin akan dilaksanakan oleh Adiwangsa di UiTM Johor ni untuk meningkatkan kefahaman dan terhadap ni lah kepelbagaian agama, bangsa dan institusi raja di UiTM Johor. Okey, lagi satu, terima kasih kepada Encik Azim atas soalan. Kita telah menyertai dan menjalankan dan juga merancang beberapa program bagi
pemerkasaan adiwangsa UiTM Cawangan Johor. Contohnya esok pun kita ada program. Okey, kita ada program dengan Sekretariat Rukun Negara di bawah Jabatan Perpaduan Negeri Johor. Okey. Jadi kita menghantar pelajar kita lah dalam program tersebut selama seramai 40 orang. Okey. Bagi objektif dia adalah untuk memupuk perpaduan di kalangan pelajar lah negeri Johor. Dan seterusnya kita juga telah menghantar sembah hormat kepada Duli Yang Maha Mulia Engku Mahkota Johor, dan insya-Allah adiwangsa dan juga UiTM Johor akan, jika diperkenan menghadap, okay, kita akan menghadap yang berbahagia, yang mulia TMJ lah nanti. Dan seterusnya kita akan mengadakan satu Jerayawara. Pernah dengar Jerayawara? Cuba sebut Jerayawara. Jerayawara. Sangat tu. Jerayawara maksudnya roadshow. Roadshow kan. Apakah susah pakai roadshow? Adiwangsa. Adiwangsa. Jerayawara. So Jerayawara ni dengan penyandang kerusi Raja-Raja Melayu, iaitu Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Awang Sarian. Awang Sarian yang baru dilantik baru-baru ini, sangat berhikmah orangnya. Saya dah jumpa dengan Datuk Seri, dan insya-Allah nanti Datuk Seri akan melawat UiTM Johor, dan dia sendiri akan berbicara dengan pelajar-pelajar kita berkenaan dengan institusi beraja, dan juga ada program-program yang akan kita tonjolkan pada Jerayawara berkenaan lah, insya-Allah. Berapa lama belajar nak sebut perkataan? Daripada semalam pun. Satu hari dah Jerayawara. Dia tak ada combination ayat Jerayawara. Jerayawara. Okay. Terima kasih Cik Arif Adiwangsa. Jelas nampak tu banyaklah program-program dan inisiatif yang dibuat oleh Adiwangsa tu sendiri untuk memastikan kita warga kampus lah faham tentang adiwangsa dan tentang 3R. Okey, sebab ialah jadi kadang-kadang kita menjadi isu jugalah kan, setengah tu mungkin bangsa Melayu sendiri tak, atau Bumiputera sendiri tak ada rasa cintakan apa negara apa semua kan. Jadi elemen-elemen tu perlulah diletakkan, tanggungjawab tu mungkin di bawah adiwangsa lah, untuk menjalankan program-program dan inisiatif terutama kepada pelajar kita lah. Saya ingat tujuan dan objektif matlamat adiwangsa ni, macam Cik Azim cakap lah, saya cukup bersetuju lah. Kita nak apa, menyerapkan roh tu kan, roh semangat rasa cintakan bangsa, semangat rasa cintakan agama, okay, maksudnya dan selain daripada itu kita juga ingin memupuk perpaduan itu sendiri kan, di kalangan pelajar-pelajar kita, supaya kita tidak menjadi orang yang pentingkan diri sendiri, self-centered lah. Sekarang ni sebab kita nampak orang selalu berseorangan, pakai handphone, tak nak bergaul dengan sendiri. So salah satu tujuan adiwangsa tu itulah untuk mewujudkan semangat dan apa, memasukkan apa roh. Lepas tu saya pun melihat juga bila adiwangsa bawa roh ini, dan HCP juga bawa roh untuk DNA UiTM itu, dia akan jadi selari, dan perjalanan itu adalah sekata. Dan bermula di UiTM, kita wujudkan, kita tanamkan di DNA itu, so dia akan jadi selari lah dengan roh, dan nak ditanamkan untuk kita dengan agama, bangsa. So daripada situlah saya rasa dia satu combination yang cukup mantap lah. Tapi berbalik akhirnya kepada pelajar itu sendiri. Universiti akan sediakan ruang, platform yang terbaik, tapi pelajar
kan, untuk mengambil peluang ni. Jadi saya rasa itulah. Okey, terima kasih Cik Arif, Cik Irwan. Okey, itulah pentingnya lah untuk pelajar-pelajar kita lah, terutamanya untuk mengikuti lah setiap program-program yang disusun oleh sama ada pihak HCP ataupun pihak antarabangsa, supaya mereka ni lebih faham dan menjiwai. Okey, so tak adalah kalau kita tengok tu kadang-kadang dahlah pegang phone, telinga pula dia sumbat tu kan. Jadi dunia dia tu memang dekat situ aje. Orang tegur pun dah tak dengar dah. Okey, jadi itulah yang kita cuba usahakan lah supaya pelajar-pelajar kita ni akan jadi pelajar yang lebih baik insyaAllah satu hari nanti. Okey, soalan seterusnya kita tujukan kepada rektor kita lah. Okey, di masa kini lah kita, kalau boleh lah, kita nak menjadikan pelajar-pelajar kita ni bila dia keluar nanti, dia bukan sahaja bekerja dengan majikan, tapi kita, kalau boleh kita nak dia sendiri menjadi majikan. So bila dia menjadi majikan tu, dia akan memberi peluang pekerjaan kepada orang lain. Betul. So maksudnya kita nakkan mereka ni jadi usahawan lah. Kita pun ada contoh lah alumni kita yang dah jadi usahawan yang berjaya kan. Jadi kita nak terapkan lah sebenarnya nilai keusahawanan ni kepada pelajar-pelajar kita yang ada di kampus kita ni sekarang ni, supaya nanti bila mereka keluar, mereka tak nampak okey dia punya hal tuju tu just untuk bekerja. Tapi dia kena bentuk diri dia untuk menjadi usahawan. Tapi kita pun tak boleh jangka yang bila keluar, kita belajar teori kan, bila keluar tiba-tiba dia nak jadi usahawan. Kecuali dia ada latar belakang keluarga yang seorang usahawan jugalah. Okey, tapi kalau untuk pelajar yang biasa ni, kita tak boleh jangkakan lah bila dia keluar nanti tiba-tiba dia nak jadi usahawan. Jadi sebenarnya usaha untuk menjadikan pelajar-pelajar kita ni sebagai usahawan, sebagai majikan ni, bila dia habis nanti, sebenarnya usaha tu sepatutnya bermula semasa dia berada di universiti lah, di kampus kita lah. Okay, jadi saya nak tanya lah kepada Encik Irwan so bagaimana UiTM Johor lah, pihak HCP lah, menggalakkan semangat keusahawanan ni dalam kalangan pelajar, okay, sebagai satu cara untuk mereka menjana pendapatan. Okey, terima kasih Cik Azim atas soalan yang ditanyakan tu. Namun sebelum saya menjawab soalan tu, saya beri satu gambaran yang mana kalau tuan-tuan dan para pelajar pernah dengar nama MASMED, okey, itu Akademi Pembangunan PKF dan Keusahawanan Malaysia. Okey, yang sebelum ini berada bersama bahagian jaringan industri, dan pada tahun lepas di Shah Alam, MASMED ini dah bersama dengan HCP, dan di UiTM Johor officialnya MASMED ini berada di bawah HCP pada 1 Januari yang lalu. Jadi sekarang ni dia menjadi salah satu unit lah di bawah bahagian haiwan pelajar, yang mana kalau Encik Aziz sebut tadi, mungkin kita di kampus belajar secara teori, tapi bila keluar dari usahawan, background. Tapi saya tambah sikit, sebenarnya struktur untuk mereka ni menjadi usahawan kita dah letakkan, dah lakukan pun di dalam kampus. Pelajar nak jadi usahawan bukan sekadar ambil teori, you can practice entrepreneurship in the campus itself. Antara contoh saya bagi paling mudah adalah program The Pot. Kalau saya pelajar-pelajar UiTM Johor tak kena The Pot, satu kerugian. Kerana di The Pot itulah yang mana you can practice entrepreneurship. Kita sediakan kata pushcard untuk para pelajar berniaga. Daripada situ you can train yourself to be an entrepreneur. Dan tak dinafikan juga kita ada alumni yang memang bermula daripada dalam, dah pun berniaga di dalam, dan akhirnya keluar menjadi entrepreneur. Dan di sebalik kita program-program keusahawanan yang dijalankan, kita ada program koridor keusahawanan, dan program bersama dengan agensi-agensi berkaitan dengan keusahawanan. Itu semua antara platform-platform yang kita beri ruang, kan, macam kita kata SSM. Okey, kita pelajar nak tahu macam mana nak register perniagaan dengan SSM, kita ada program sebegitu, kan. Kita ada juga program-program bersama agensi-agensi lain. Dan to be practice, you can have in the campus. Bukan hanya di Johor, tapi saya rasa semua kampus-kampus UiTM ada ruang untuk pelajar tu praktis keusahawanan di dalam kampus, dan ruang tu cukuplah diberikan. Pushcard ada, kita di UiTM kita ada BizBox yang mana pelajar boleh letakkan barang berniaga. Itu semuanya adalah praktis yang kita berikan. Cuma mungkinlah skalanya tidak terlampau besar. It's not you can be sendiri yang berhal, kan. Tapi ruang mula asas tu kita dah bagi.
Dan kalau para pelajar nak pergi kepada dasar-dasar keusahawanan, UiTM sangat mengambil inisiatif ini sebagai salah satu ruang. Sebab kita bukan bermula setahun pun. Kita dah bermula cukup lama. Bila kita pernah memenangi anugerah Universiti Keusahawanan. Jadi di seluruh kampus telah berjalan program-program keusahawanan ini, dan mana kita lihat hasilnya pelajar-pelajar bergelar usahawan. Kalau saya nak cerita sedikit sejarah dulu, kita ada program Tunas Mekar. Saya pernah menjadi penasihat kepada Tunas Mekar, yang mana pelajar-pelajar UiTM sendiri selepas menjadi latihan, kemudian keluar pinjaman dengan bank pun kita bantu, kita beri khidmat nasihat. Ini semua adalah program-program yang berjalan saya rasa sekian lama dah di kampus. Dan jangan hanya lihat kepada teori, but you still can practice in the campus itself. Dan kalau kata contoh yang lain kita boleh ambil, kita ada jawatan kuasa ruang niaga yang juga memberi ruang kepada para pelajar kalau nak berniaga secara serius. Kita ada ruang untuk para pelajar yang bolehkan mereka untuk berniaga. Kan? Mungkin Cik Ari boleh tambah sikit komen tentang ruang niaga. Tak lagi, tapi kita memang, dan saya lihat juga selain daripada inisiatif yang telah dibuat oleh Masmed, contoh The Pod kan, buat kita banyak industri ruang puskat untuk pelajar berniaga, dan dia boleh dia juga boleh menjadi sebagai satu incubator kan, The Pod tu. Sebab saya ingat usaha The Pod ni pun dia bukan semalam punya usaha, lama kita nak dapat The Pod tu. Jadi pelajar boleh mengambil peluang lah kan, manfaat benda tu. Sebab tapak semua dah ada kan, kan. Jadi dan selain daripada yang selain pada Bizbox tu dan ruang-ruang niaga, dan kita juga ada program-program contohnya subjek yang bersifat keusahawanan tu kan, yang pelajar diberi ruang untuk buat perniagaan pada sebagai salah satu dia punya keperluan silibus tu kan. Dan saya tambah sikit tentang keusahawanan ini, kita tidak hanya ini berfokus sedikit, yang mana kita beri ruang kepada pelajar-pelajar yang asnaf untuk berniaga melalui Zawaf. Kita beri ruang juga kepada asnaf ini untuk berniaga. Jadi itulah saya kata, kalau dengan asnaf pun kita boleh buat, apatah lagi dengan pelajar-pelajar yang lain. Dan so ruang itulah yang platform tu kita sediakan kepulang pada pelajar. Tapi kita naklah kalau boleh, you are the job provider in the future, you are the job provider kepada orang lain, dan bukan kita job seeker lagi. So banyaklah sebenarnya inisiatif untuk memartabatkan keusahawanan ni di UiTM Johor kita ni, supaya pelajar-pelajar kita dapat belajar dan dapat praktis lah dalam masa yang sama. Supaya bila dia keluar nanti skala dia akan lebih besar. Tapi asasnya tu dia belajar di kampus kita. Bila keluar nanti mungkin dia ada idea-idea yang baru, dia dah ada networking apa semua kan. Betul. So baguslah sebenarnya inisiatif yang dibuat oleh pihak AGP, terutamanya Masmed lah. Okay, dan yalah, saya harap pelajar-pelajar kita di luar sana mengambil peluang inilah. Okay, mengambil peluang ini. Lagi saya nak tambah Jazim, kita ada juga mentoring, yang mana kita bawa usahawan-usahawan daripada luar untuk mentor pelajar-pelajar kita. Menjadi mentor untuk pelajar-pelajar kita. Walaupun kadang-kadang dia ada by program, tapi mentoring mereka itu sangat membantu pada saya. Yalah, kita bagi tapak, bagi lagi bimbingan daripada lagi, orang yang dah berjaya lah kan. Orang yang dah berniaga di luar, dan pelajar berniaga produk yang itulah yang dah sedia ada. So mentoring tentang dunia perniagaan tu kita dah bagi ruang. Duit dapat, ilmu pun dapat, pengetahuan real business tu pun dapat. Jadi itulah kan, sekali lagi lah saya kata, saya beritahulah kepada pelajar-pelajar kita supaya ambil peluang. Banyak peluang yang kita sediakan, ambil peluang ini, belajar, dan insyaAllah nantilah satu hari nanti bila keluar daripada UiTM, anda menjadi seorang majikan lah. Dan memberi kalau dalam ekonomi ini usahawan ni sebenarnya adalah salah satu sumber sumber dalam negara kita kan, sebab nanti dia akan
memberi peluang pekerjaan kepada orang lain kan, dan menambahkan pendapatan lagi. Jadi ambil peluang ini, jangan sia-siakan peluang yang ada lah semasa anda belajar di UiTM Johor. Okey, sebelum kita bersurai, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita ni. Okey, penghujung rancangan. Macam program forum lah. Memang forum pun lah kan. Okey, so penghujung rancangan. Mungkin saya nak tanyakan sedikit lah harapan dan mungkin kesimpulan lah, harapan untuk tahun 2025 ni untuk HGP, dan kesimpulan lah daripada Encik Iwan kita. Saya dulu. Okey, tidak banyak harapan yang saya letakkan, cuma satu, nak melihat para pelajar UiTM, khususnya UiTM Cabang Johor, menjadi graduan yang terbaik, yang mana mencapai tahap akademiknya. Kerana kalau kita lihat, saya ambil contoh paling mudah lah. Kalau kata yang masuk itu adalah 5,000 orang, kita nak graduatekan juga 5,000 orang. Biarlah mereka ni habiskan pelajaran, dan pada masa yang sama tidak hanya sukses pada akademik, dan soft skill development itu dalam proses 2 ke 3 tahun berada di kampus itu gila. Ambil ruang-ruang yang ada. Kalau nak pergi pada keusahawanan, dah boleh bermula di kampus. Dan kalau nak pergi pada program kepimpinan, program sukan, do whatever it takes di kampus, ambillah peluang itu. Kerana platform yang kita sediakan, fokus yang HCP dah beri, kemudahan yang HCP dah beri adalah untuk kemaslahatan para pelajar, untuk kebajikan para pelajar. Dan fasiliti yang kita sediakan di HCP ini untuk para pelajar. Dan saya admit kita ada kekurangan. Okey, sebab kampus ni pun dah lama kan. Mungkin ada sedikit kekurangan, dan kalau rasa nak bercakap, datanglah jumpa dengan kami. Kan, kalau kita bercakap dalam sosial media, okeylah, tapi dia tidak menyelesaikan. Kita bukan tak ada tindakan, kita ada tindakan-tindakan yang kita ambil. Namun ada fasa-fasa yang perlu kita lalui, dan perancangan kita boleh buat, nak buat 50 biji rumah semua sekali dalam. Kita ada fasa 1, fasa 2, fasa 3. So sama juga di kampus, berfasa itu akan berlaku. Tapi program-program berkaitan dengan HCP untuk pelajar, kita jalankan sekerap yang boleh, sebanyak yang kita mampu, dan persediaan para pelajar untuk menerima itu yang paling mustahak. Anda kata kita ambil contoh keusahawanan, kan, program-program kepimpinan, kan, kurikulumnya. Ini semua adalah platform yang kita sediakan untuk para pelajar. Sebab kita kena ingat, dalam talent bank punya survey, UiTM merupakan antara salah satu universiti yang menjadi pilihan majikan. Jadi ruang itu kita kena kekalkan. Universiti boleh sediakan apa juga, tapi kalau para pelajar tak ambil inisiatif ini dan tak gunakan ruang ini, dia akan jadi satu kerugian. Jadi itu yang kita lihat di HCP, kita ada kebajikannya, kita jaga, insya-Allah kita jaga. Pelajar-pelajar kadang-kadang kita tahu dia rasa tak tahu nak ke mana, datang HCP. Tak tahu nak buat apa, datang HCP. Jumpa dengan kami ada ramai pegawai di kolejnya, kan, di kesihatannya, datang jumpa dengan kami supaya kita boleh bantu. Kita boleh bantu para pelajar untuk, towards the end, it's about you. Kita penyedia platform, tapi kemenjadian pelajar itu adalah terletak pada para pelajar itu sendiri. You want to be success, kan, you find it, you cari, anda carilah ruang itu dan gunakanlah ruang yang ada, kan. Fasiliti sukan, kita ada atlet-atlet berprestasi tinggi juga di kampus. Jadi why not, kan, kita ada pun sukan-sukan yang berprestasi peringkat UiTM yang mungkin di universiti-universiti lain tak ada. So kenapa tak ambil peluang itu, kenapa tak gunakan ruang itu? So ambillah peluang ni, dan kalau ada apa-apa perkara, datanglah ke HCP. InsyaAllah kita akan bantu yang mana terbaik, dan mana seperti mana yang TNC pernah sebut, kemenjadian para pelajar itu adalah cerminan akhirnya kita di UiTM. Kan, pergi mana orang kata ini UiTM, ini UiTM, so reflectnya adalah kepada kita. Kalau di luar kita tak jadi, mana kita gagal. Jadi insyaAllah kepada para pelajar UiTM, khususnya UiTM Cabang Johor, kampus Gamat dan juga Pasir Gudang, HCP sentiasa ada. Datanglah jumpa kami, datanglah cari kami. InsyaAllah kami akan bantu untuk kemenjadian dan for your future, insyaAllah. Tu banyaklah apa inisiatif, kan, harapan kita lah untuk
melihat pelajar-pelajar kita ni cemerlang. Okey, bukan saja di kampus, bukan saja dalam akademik, tapi juga dari segi sahsiah betul. dan adab yang baik kan. Jadi itulah yang sebenarnya yang kita nak lah. Bila keluar dia menjadi manusia yang berguna lah. Sebab bila betul kalau pelajar kita keluar, dia menjadi seorang yang bagus, yang berguna, dia kembalikan semula kepada UiTM kan. So kita berbanggalah dengan pencapaian pelajar-pelajar kita. Sikit lagi jadi saya nak tambah. Just imagine satu situasi lah. Sekarang kita dalam satu kelas, satu program yang sama, satu semester yang sama. Semua ni adalah kawan-kawan. Tapi bila kita keluar daripada kampus besok, ini antara yang akan jadi rival kita. Kan akan bersaing untuk dapatkan contoh 1-2 pekerjaan. 30 orang untuk dapatkan 1-2 pekerjaan. So you are rivaling right now. Belum masuk jumpa universiti-universiti lain. So akademik mungkin sama, hampir sama. Tapi what are the advantage yang membezakan? Fikir yang itu. Sebab sekarang kita dalam kelas, so esok orang yang sama datang cari kerja. Kawan-kawan kelas datang cari kerja, nak dapat satu kerja. So apa lebihnya para pelajar dengan yang ada di sekeliling? Bayangkan itu, akan nampak apa yang perlu anda lakukan. So pelajar-pelajar kita perlu ada nilai tambah tu. Value added tu kan. Value added tu penting. Bagi setiap diri tu supaya dia boleh bersaing lah. Bukan hanya bersaing pada kawan-kawan di sama universiti kan, tapi dengan pelajar dari universiti lain tu. Okey. Jadi untuk Cik Arif lah dari pihak Adiwangsa, bagaimana harapan Cik Arif untuk tahun 2025 ni untuk pelajar-pelajar kita lah di UiTM Cawangan Johor? Okey, terlebih dahulu untuk Adiwangsa, pertama sekali saya ingin merakamkan jutaan terima kasih lah kepada pengurusan tinggi UiTM Cawangan Johor yang banyak memberi sokongan kepada Adiwangsa. Seterusnya, disebabkan Adiwangsa ni baru ditubuhkan di sini, jadi harapan saya pertama agar warga sudah mula mengenali lah apa itu Adiwangsa, dan saya harap warga akan sentiasa memberi sokongan kepada program-program yang akan dijalankan dan dibawa oleh Adiwangsa nanti. Dan insyaAllah kami berazam untuk memegang amanah ni dan memikul amanah ni bagi melaksanakan program-program yang berpaksikan 3R tu tadi. 3R apa? Kita recap. Royal, religion dulu. Race dan race kepada warga. Okey. Bercerabur lagi tu. Okey, balas dulu. Religion, royal, race. Dia tak boleh tunggang terbalik, tak boleh. Religion first lah. Religion, race, royal. Balik pula tu. Tak boleh, nanti kita kaji, kita simpan. Jadi jawapan dia markah pun ada dekat situ lah kan. Ya, dia cuma yalah, tak susun. susunan dia. Pihak ACP juga nak ucapkan terima kasih lah kepada pihak Universiti Komunikasi Korporat atas ruang untuk berpodcast hari ini, dan kita berkongsi dengan para pelajar. Dan terima kasih juga kepada Cik Arif selaku pengurusi Adiwangsa, dan Cik Azim daripada Unit Kepimpinan Pelajar, kerana di platform ini saya rasa pelajar-pelajar boleh lebih mengenali ACP. Everything very unique. You came to ACP. Terima kasih atas program yang berjalan pada hari ini. Terima kasih. Okey. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung rancangan kita pada hari ini. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel jemputan kita, kepada Encik Irwan bin Ismail selaku Jimbalan Rektor Bahagian Hal Ehwal Pelajar, dan juga kepada Encik Muhammad Khairul Arif bin Noh selaku pengurusi Jawatan Kuasa Pelaksana Adiwangsa UiTM Cawangan Johor. Tidak dilupakan juga kepada unit komunikasi korporat UiTM Cawangan Johor, dan juga kru-kru penerbitan yang bertungkus lumus untuk mengadakan sesi podcast pada hari ini. Okay, jadi sebagai kesimpulan untuk podcast kita pada hari ini, terutama sekali yang pertama, saya melihat bahawa
terdapat kaitan yang begitu rapat di antara adiwangsa di antara HEP dan adiwangsa dalam menjana kemenjadian pelajar kita, supaya pelajar kita ini akan menjadi pelajar yang baik sahsiahnya, yang cemerlang bukan saja dalam bidang akademik tetapi mempunyai sahsiah diri yang baik dan menjadi insan yang berguna dan berjaya di masa hadapan selepas mereka tamat pengajian nanti. Yang kedua, saya menyeru juga kepada pelajar-pelajar kita supaya mengambil peluang, segala peluang yang ada di kampus, terutamanya di UiTM Cawangan Johor. Ambil segala peluang yang ada untuk memantapkan diri, memantapkan diri, soft skill, supaya bila kita keluar nanti kita boleh bersaing dengan pelajar-pelajar yang ada dengan graduan-graduan yang ada di luar sana, dan kita akan berjayalah untuk mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik dan sebagainya. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan podcast kali ini, dan jangan lupa untuk menyaksikan siri yang seterusnya dalam podcast Suara UiTM Johor, Tuntas dan Inklusif. Jumpa lagi.